Kalau kita cakap pasal hutang, mesti ramai terus fikir pasal kad kredit, kereta dan trend pinjaman baharu yang memudahkan semua orang berhutang, iaitu sistem Buy Now Pay Later (BNPL) atau mungkin pinjam duit kawan. Tapi, tahu tak korang, pinjaman isi rumah pun boleh mempengaruhi ekonomi negara. Di Asia, ramai orang hidup dengan beban kewangan yang tinggi. Kos sara hidup makin naik, harga rumah makin mahal dan gaji pula tak meningkat-ningkat secepat itu. Akhirnya, ramai terpaksa berhutang untuk teruskan hidup. Hutang isi rumah ni merujuk kepada jumlah pinjaman yang dibuat oleh rakyat, termasuklah hutang rumah, kenderaan, pendidikan dan juga hutang kad kredit berbanding dengan keluaran dalam negara kasar KDNK sesebuah negara. Lagi tinggi peratus hutang isi rumah berbanding KDNK, lagi berat tekanan kewangan pada rakyat negara itu. Dan menariknya, negara yang lebih maju selalunya juga ada rakyat yang lebih banyak berhutang. Jadi, dalam video kali ini, jom kita tengok 7 negara di Asia yang mencatatkan kadar hutang isi rumah tertinggi berdasarkan data terkini. Ada negara yang hutangnya sampai lebih 90% daripada KDNK dan mungkin termasuk negara kita sendiri. Sebelum itu, jangan lupa langgan saluran Kris Digital supaya kami terus bersemangat hasilkan lebih banyak video yang menarik. Ayo, kita mulakan. Di tangga ke-7, India. Korang tahu tak? India merupakan negara yang pesat berkembang sehingga mencapai tempat keempat dalam ekonomi terbesar dunia. Walaupun ekonomi India antara yang paling pesat berkembang di dunia, kadar hutang isi rumahnya adalah rendah, iaitu hanya sekitar 41.9% daripada KDNK. Kebanyakan rakyat India masih berhati-hati bila berhutang dan ramai lebih suka gunakan tunai berbandingkan kredit. Tapi, dengan peningkatan kelas pertengahan dan gaya hidup moden, pinjaman perumahan serta kenderaan semakin meningkat. Kalau trend ni berterusan, India mungkin akan naik ke tangga yang lebih tinggi dalam masa terdekat. Tempat ke-6, China. Dulu, rakyat China terkenal dengan budaya menabung. Tapi sekarang, keadaan dah berubah. Hutang isi rumah di China kini mencecah 60% daripada KDNK, didorong oleh lonjakan harga hartanah dan gaya hidup bandar yang semakin mahal. Ramai keluarga muda berhutang besar untuk beli rumah di bandar-bandar besar seperti Beijing dan Shanghai, di mana harga rumah antara yang tertinggi di dunia. Namun, kerajaan China masih berhati-hati kawal sistem kredit untuk elakkan krisis keuangan yang besar. Di tempat ke-5, Jepun. Siapa yang tak kenal negara Jepun kan? Negara maju yang sememangnya terkenal dengan ekonomi stabil dan rakyat yang berdisiplin. Tapi, hutang isi rumah tetap tinggi, iaitu sebanyak 65.1% daripada KDNK. Kebanyakan hutang datang daripada pinjaman perumahan jangka panjang sebab harga tanah di Jepun, terutamanya di Tokyo, memang tinggi. Tapi menariknya, Jepun masih selamat sebab kadar faedah mereka sangat rendah, hampir sifar. Tak hairanlah kan rakyatnya banyak berhutang. Siapa yang tak nak hutang tanpa faedah kan? Tempat ke-4, Malaysia. Ya, rakyat Malaysia antara yang paling banyak berhutang di Asia dengan kadar 83.8% daripada KDNK. Majoriti hutang datang daripada pinjaman rumah, kereta dan juga kad kredit. Dan sekarang, sistem BNPL pun makin meluas. Dari beli telefon, baju, sampailah makan pun boleh bayar ansur-ansur. Agak pelik kan? Nampak senang, tapi kalau tak dikawal, boleh buat ramai rakyat terperangkap dalam hutang jangka panjang. Sistem BNPL ini sebenarnya telah banyak memerangkap rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja, akibat gaya hidup yang ingin memiliki barang mewah. iPhone 17 keluar terus nak beli iPhone 17. Realitinya, ramai rakyat Malaysia masih berhutang, bukan sebab semata-mata nak bermewah, tapi sebab kos hidup yang semakin tinggi. Rumah makin mahal, gaji tak banyak berubah dan untuk hidup selesa, terpaksa berhutang.
Di tempat ketiga, Hong Kong. Negara kecil dengan gaya hidup yang besar dan kos hidup yang luar biasa tingginya. Hutang isi rumah di Hong Kong kini mencecah 88.1% daripada KDNK, dengan kebanyakan pinjamannya datang daripada sektor perumahan. Harga rumah di sana antara yang paling mahal di dunia, sampai ramai rakyat terpaksa berhutang seumur hidup hanya untuk beli apartmen kecil. Bagi ramai orang muda di Hong Kong, hutang bukan lagi pilihan, tetapi satu kewajipan. Korang rasa korang mampu tak nak berhutang seumur hidup hanya untuk beli tempat kediaman? Cuba kongsikan pandangan korang dalam ruangan komen di bawah. Di tempat kedua, Thailand. Tempat kedua jatuh kepada Thailand dengan kadar 89% daripada KDNK. Thailand kini berdepan masalah hutang isi rumah yang sangat serius. Ramai rakyat Thailand terpaksa berhutang untuk keperluan asas seperti makanan, pendidikan dan perubatan. Malah, lebih separuh rakyat dewasa di Thailand kini mempunyai lebih daripada satu pinjaman aktif. Kerajaan Thailand dah cuba bantu dengan skim pembayaran semula dan kawalan kredit, tapi masalah ni masih jauh dari selesai. Di tempat pertama, Korea Selatan. Negara berteknologi tinggi tapi juga negara dengan kadar hutang isi rumah tertinggi di Asia, 91.7% daripada KDNK. Harga rumah di Seoul melambung tinggi dan budaya masyarakat di sana mendorong ramai berhutang untuk pendidikan, rumah dan gaya hidup moden. Anak muda Korea Selatan kini antara kumpulan yang paling terkesan. Ramai bekerja keras siang malam tapi masih dibelenggu hutang. Kerajaan Korea Selatan kini sedang pantau rapat isu ini sebab kalau tak dikawal, ia boleh jejaskan kestabilan ekonomi jangka panjang negara tersebut. Jadi, itulah 7 negara dengan hutang isi rumah tertinggi di Asia. Kalau korang perasan, kebanyakan negara ni adalah negara maju ataupun sedang membangun. Semakin tinggi taraf hidup sesebuah negara, semakin besar juga tekanan kewangan rakyatnya. Hutang bukan semestinya perkara buruk. Kalau digunakan dengan bijak, ia boleh bantu tingkatkan kualiti hidup. Tapi, kalau digunakan untuk beli iPhone 17, itu yang bahaya. Akhirnya, sama ada hutang tu bantu atau bebankan kita, semuanya bergantung pada cara kita urus keuangan kita sendiri. Antara semua negara tadi, korang rasa mana yang paling mengejutkan? Tulis jawapan korang dekat ruangan komen dan jangan lupa langgan saluran Kris Digital untuk lebih banyak fakta menarik tentang Asia dan dunia serta pertimbangan untuk sertai KD+. Sekian, salam, kita serumpun.